Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Hanani binti Ahmad Syamil, pelajar Sekolah Kebangsaan Jawi, Sekolah Berprestasi Tinggi. Pada hari ini saya sangat teruja untuk berkongsi cerita yang telah saya baca, iaitu cerita yang berjudul Ustazah Basikal. Buku ini ditulis oleh Ahmad Isa dan diterbitkan oleh grup buku Karang Kraft. Buku ini juga mengandungi 300 bilangan muka surat bercetak. Cerita ini berkaitan dengan sepasang suami isteri yang berhasrat ingin ke Mekah dengan menunggang basikal dari Malaysia. Ahmad Isa ialah seorang graduan seni bina dari UTM, manakala Adila pula seorang ustazah yang mengaji Al-Quran dengan mak kepada Ahmad Isa. Dan dari situlah jodoh mereka dipertemukan. Selepas perkahwinan mereka, matlamat pertama mereka ialah untuk berbasikal ke London. Namun Adila memberi cadangan untuk ke Mekah dahulu. Mereka berbekalkan hanya RM1,900, lalu mereka mula berbasikal dan keluar dari Malaysia. Pelbagai rintangan dan dugaan yang mereka lalui, namun kuasa Allah mengatasi segalanya. Dalam setiap kesusahan, Allah hadirkan magic, iaitu kuasa Allah dalam setiap hari-hari yang mereka tempuhi. Nilai dan pengajaran yang kita dapat dalam kisah kembara ustazah ini, kita harus yakin dengan perintah Allah. Jika kita bergantung kepada makhluk, kita bakal dikecewakan. Tetapi jika kita bergantung kepada Khalik, dia akan hantar makhluk untuk bantu kita. Dalam dunia pendidikan yang penuh dengan cabaran, kita amat perlu motivasi untuk terus kukuh berdiri dan semangat. Banyak yang boleh dipelajari dan dijadikan panduan dari kisah kembara ustazah ini. Sekian, terima kasih.